yang bising-bising tu? Lah, saya pun dengar. Apa yang meriah sangat tu? Jomlah kita pergi tengok. Jom. Wow, cantiknya hiasan pentas ni. Hari ni ada apa ya? Hari ni kita akan menjadi tuan rumah bagi pertandingan Bintang Cilik Irama Malaysia untuk adik-adik prasekolah. Siapakah yang mewakili sekolah kita? Yang mewakili sekolah kita adalah adik Amara. Oh. Haikal, awak tahu tak ada berapa sekolah yang akan bertanding pada pagi ini? Ada 11 sekolah yang akan bertanding pada pagi ini. Salah satunya ialah sekolah perpaduan. Selain itu, sekolah Tanjung, sekolah pasukan polis hutan, sekolah rapat setia dan sebagainya. Tema pada pagi ini adalah Irama Malaysia. Sesuailah dengan prop-prop yang disediakan ni. Wow, cantiknya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Izinkan saya bertanya beberapa soalan. Boleh, tak ada masalah. Apakah tugas Ustaz pada program pagi ini? Pagi ini Ustaz sebagai pengurus untuk memastikan keadaan dewan, keadaan susur atur bagi kursi-kursi untuk semua VIP dan juga pelajar-pelajar ataupun yang bertanding, dan bagi memastikan keadaan majlis berjalan dengan lancar, insyaAllah. Terima kasih Ustaz. Itu saja. Baik. Hai adik. Hai. Adik akan nyanyi lagu apa ni? Hati. Adik daripada sekolah mana? Rapat setia. Semoga berjaya. Hai. Nama siapa? Sia. Hari ni nak nyanyi lagu apa? Desa Tercinta. Dari sekolah mana? Sekolah SK Tani Rambutan. Terima kasih adik. Semoga berjaya ya adik. Hai adik. Nama siapa? Eden Malik. Sekolah mana? Sekolah Pro. Hari ni nak nyanyi lagu apa? Cik Mek Molek. Semoga berjaya dek. Dipersilakan Adik Nur Fitria Imani binti Muhammad Rizal. Sekolah Kebangsaan Jolapang, Adik Aira Medina binti Afzalizal. Adik Nur Alma Aulia binti Jafizo dari Sekolah Kebangsaan Pasukan Polis Hutan. Dari Sekolah Kebangsaan Meru Raya, dipersilakan adik Alicia Sofia binti Faizul Rizal. Tempat yang pertama, Sekolah Kebangsaan Rapat Setia, dipersilakan adik Fatimah Zahra binti Muhammad Hafiz dengan lagunya Hati ke Hati. Pertandingan Bintang Cilik Irama Malaysia Prasekolah peringkat